Assalamualaikum. Aku pelik sejak daripada dulu kita buat balik lembu dia, cover lembu dia. Yang mana mesyuarat ni umur Sekman ni. Dengan budak-budak Sekman ni apa benda itu ni. Yang budak lelaki tu. Yang dia suruh aku panggil abang, kau nama abang ni. Dia nak kena curi lembu aku. Bawa balik kemari. Yang lembu duduk di sebelah sana ni. Kandang yang Din Zahri kan bawa kandang dia tu. Dia dengan Zahri kan bawa lembu dia. Kan? Aku pun pelik. Macam mana? Ni dia tak sebaya ni. Merah ni dengan ni tak sebaya. Tak sebaya ni. Kan? Tak sebaya. Yang macam ni ada tanda dekat telinga dia. Warna putih. Aku tengok apa benda si Yusri jual. Kenapa? Yang hitam besar macam tu. Macam Papa Drake. Yang Brahman ni. Kenapa kena curi dengan dia? Dengan anak Mat Panlima ni. Yang anak Mat Panlima ni dia jual lembu siapa daripada awal gitu. Sejak dia ambil apa benda? Barang-barang jual mi apa benda van. Aku pun muskil kenapa dia buat tindak gitu. Kan? Muhammad Syarizal Muhammad ni untuk makluman Ketua Polis Negeri, Ketua Polis Negara. Kan? Lembu yang putih dia dekat lembu ayah dia beli. Dekat mana ayah dia beli? Ayah dia mari panggil kita tanya je. Tak perlu awak tahu saya beli dekat mana. Lepas pada tu adalah agenda perkidah dia apa benda tu, kumpulan dia tu. Dia tak nak tu. Nak notify itu tolong notify not. Kita ada buat pergi ke mahkamah buat confirm benda tu. Dan kita menang benda tu.